Another day, cuti-cuti weekend. Hari ni kita family day. Gimana Khalid? Hari ni? Ni KL buat apa? Kut baju. Entah dia selit baju dia kat meja ya. Dia tak faham lah punya orang. Hari ni buat apa? Naik train? Pergi mana? KL. Cuti-cuti sekolah ni, jalan-jalan bawa anak. Pergi mana Khalid? KL lah, TRX, KLCC macam tu lah. Jalan-jalan naik train. Selalu memanjang naik kereta So kali ni cuti-cuti sekolah kita jalan-jalan naik train lah aktiviti kita. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Umi dia pesan jangan lupa bawa oleh-oleh. Tahu Khalid, jangan lupa bawa oleh-oleh dari KL So korang yang mana nak follow jalan-jalan kita orang dua beranak jalan-jalan KL, nanti follow sampai habis video ni. Alright. So breakfast sampai ni apa? Telur bawang favourite kali. Ni macam biasalah ayah punya. Roti canai, Umi punya pun sama roti canai. Bersama Nescafe dan Spritzer. Kita makan semua. Alhamdulillah settle breakfast pagi ni. So next kita hantar bini kita dulu. Kita hantar Umi dulu balik Kelang sebelum kita sambung perjalanan kita nak pergi mana? Di KL. Jom. Alhamdulillah. Selamat sampai destinasi seterusnya. Jom kita check out bunga-bunga tengah hari. Jom Khalid. Jom aku share dengan korang jalan-jalan tengok bunga. Okay guys, korang kalau warga Kota Damansara, Sungai Buloh, Subang Perdana, Subang Bestari, korang boleh datang nursery dekat area Lot 49 Jalan Sungai Buloh, Subang Airport. Dekat area sini pokok-pokok dia segar, murah dan banyak pilihan. Kalau korang mencari pokok-pokok, jenis-jenis geng-geng macam wife aku, dia jenis suka menanam kan, boleh datang sini tu. Try cari pokok idaman korang. Lawa-lawa. Menarik. Harga pun murah. RM10 ada, RM18 ada. Tengok pokok lah. Try. Meh datang sini. Meh. Jom. Kita datang sini Mamat. Aku pun biasa seminggu sekali juga kat sini ni sebenarnya. Saja promote untuk korang. Alhamdulillah. Kita dah sampai stesen LRT. Ni mana Caleb? LRT mana? Glen Mary. So kita nak jalan-jalan pusing-pusing as a tourist kan kalian? Gimana KLCC dulu. Dah sampai LRT station Glen Mary. Okay tak? Macam mana Glen Mary punya station? What do you think? Okay lah, macam MRT ke lah lebih kurang kan?
Belajar mandu dia. Sekolah mandu. Perhatian, merokok, makan dan minum adalah dilarang. To MRT Kajang Line, PL Monorail Line, KTM, and ERL. Stesen pertukaran ke LRT laluan Rintakabik. Next station, Masjid Jamek. Interchange station to LRT. Okay guys, kita orang dah sampai kat Masjid Jamek. Macam mana Khalid pendapat Masjid Jamek naik train? Macam biasalah, Khalid dia memang takkan jawab mulut dah. Dia macam tu je. Jom kita tengok apa benda ada kat Masjid Jamek. Ada jual goreng pisang. So dalam lagi tengok apa ada. Casing phone pun ada. Okay guys, now tadi kita daripada Masjid Jamek. Now kita dah sampai dekat Masjid Jamek itself. Masjid yang tertua dekat KL. Betul-betul belakang stesen. Korang berhenti stesen, masjid dia kat sini. Kejap lagi baru nak Zohor. So sementara nak tunggu Zohor, kita orang jalan-jalan luar. Betul-betul kat belakang Menara Sultan Abdul Samad. Menara pula. Bangunan Sultan Abdul Samad. Aduh. Berada-berada pembersihan pun ramai kat sini. Dia punya kerja-kerja repair dia masih ongoing, kalau korang perasan. Tapi rasanya lagi sebulan 2 siap kot. Menarik ke? Lawa. Sebenarnya KL punya view menarik. Sekali-sekala korang yang, kalau korang berada di luar daripada KL, just share dengan korang pemandangan di tengah kota Kuala Lumpur, exactly di belakang Masjid Jamek. Baru nak azan. Baik. Let's go. Alhamdulillah settle tadi kita dekat Masjid Jamek. Now kita nak pergi ke mana lagi? Pasar Malam. Kita nak pergi Pasar Malam Jalan Tak. Jom tengok apa benda ada. Kalau korang follow channel aku, korang mesti tahu punya. Aku yang suka pergi Pasar Malam punya orang. Jom kita usah pada. Kedai Oud. Ni ada kedai baju-baju Melayu, telekong, tudung, macam-macam lah. Welcome to Masjid India. Khalid sebenarnya prefer pasar malam ke Khalid prefer jalan kat mall? Turn right onto Jalan Tuanku Abdul Rahman. Pasar lagi bayar. Kan ayah pun sama. Lagi banyak pilihan. Tengok Melo pun ada Melo. Ni Melo sekolah, zaman kita sekolah dulu. Tudung macam-macam colour pun. Buah-buah potong pun siap mat. Pizza dah, semua dah, kopi dah. Kari pap dah, wadai dah. Mantap. Baju tidur, baju Head toward kelawar. Lorong Tuanku Minyak Abdul wangi, Rahman 5. buah-buah. Popiah bergedil pun ada. Macam-macam. Mantap. Kalau korang orang luar KL, meh sini. Bila datang KL jangan lupa hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Rojak buah. Colek buah, rojak buah. Ui, tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Tembikai disco Tembikai disco ada. Jubah ada. Mencari jubah, abaya semua available kat dalam kawan-kawan. Ayam puyuh.
Ayam puyuh Mat. Ayam puyuh goreng. Tengok rare tak rare? Rare. Boleh tahan lah. Menarik ke kat sini? Kebab pun ada baik. Kebab besar-besar macam kat shawarma. Macam shawarma pula Damascus. Masya Allah. Masya Allah. Ni kalau orang penggila makan ni datang sini habis lah. Habis lah. Strawberry mojito Mat. Mantap. Sedap bang yang ni. Baik, sedap. Oh, cakoi pun ada. Cakoi dan kuah pandan. Berapa? 10. Okey lah. Nanti tengok yang kat sana. Okey. Kita pandai pilihan yang bijak, pandai buat decision. Kena usah-usah dulu, bagus. Nampak lebih cerdik sekarang? Wih, ada Spiderman ke dia? Tumbler ada, towel ada, macam-macam Mat. Keripik, jeruk, asam. Okey. Khalid memang mencari baju-baju macam ni. Cuba usah Khalid. Tengok ada ke tak awak punya pilihan. Kita makan dekat Laksa Kedah. Ini budak minat laksa pula. Sudah sampai. Sedap. Nampak menarik tau. Khalid ada apa Khalid? Naga berasap. Naga ni sekejap lagi dah makan jadi naga ni. Naga ni jadi naga ni. Kita tengok macam mana dia buat. Benda tu namanya apa? Nitrogen. Nitrogen lah. Nitrogen ni lah yang buat punca dia berasap kan. Oh. Alkisah. Budak-budak teringin. Habis. Itu dah RM10. Pelan-pelan, sabar, pelan-pelan. Akak ni tak ke mana, santai. Slow-slow. No, siap. Try, first try. Rasa macam duk Korea? Rasa macam duk Korea? Tak rasa langsung. Tapi rasa macam keropok durian. Keropok durian? Dia punya flavouring kot. Dia flavouring durian. Okay Khalid, ngam. Lagi sekali. 1, 2, 3. Bismillah. Ayam tiup tak ada asap. Ya, tiup. Okay. Boleh lah, ada lah. Ayah tak sesuai lah ambil benda ni. Ambil lah Khalid. Khalid ambil lah sendiri. Dah, jom. Tahu flavouring. Selalu fries kan buat style macam ni kan. Ni buat tahu lah. Mantap. There you go. Yeah, geng hijau tapi Liverpool. Boo. Okey tak? Okey lah, ya rasa panjang ni lagi better lah daripada yang tadi. Tadi panjang sangat. Panas mat kat luar cuaca KL. Sekarang dah dalam train. Train pula dalam station. Station apa ke dia? Masjid Jamek. Sekarang kita kat Masjid Jamek going to KL Central. Kita orang plan nak pergi Museum Negara. Jalan-jalan sambil menuntut ilmu. Betul tak ke dia? Kita nak pergi ni